Challenge ni aku akan menggunakan lorong kecemasan sahaja. Alamak, macam mana ni? MBI ni slow pula. Aku kena masuk kiri ya. Aku kena masuk kiri lah. Sorry lah. Dan mungkin lepas ni kita beli ride cabaran menggunakan lorong kecemasan ke Ipoh ke Kuala Lumpur ke. Kalau hampa ride cukup 1000 aku buat guys. Dan bila ride santai macam ni kena angin syok memang biasa. Dan kita dah target lah nak sampai pukul berapa, nak sampai cepat ke tak kan. Aku boleh berhenti lah kat mana-mana. Tapi macam ni macam bahaya sikit lah. Tak apalah, kita akan berhenti terus dekat gurun lah. Wet tu di belakang tak ada. Kacau. Okay, macam ni dia rapat tepi aku boleh potong lah. Kalau kita ride santai hari ni, aku nak buktikan gambar yang kita ride santai macam ni pun boleh sampai ke destinasi. Dan boleh layan ride jugalah. Boleh apa kita kata, nak panaskan enjin motor lah. Panaskan tayar kan. Aku tak nampak lagi indikator lah bila aku pakai quad lock ni. Dan mungkin aku nak pasang kolok belah sini kot. Ini agak sukar sikit lah, sebab dia ni duduk tengah-tengah. Ini cabaran dia guys untuk challenge kali ni. Adakah aku nak kena follow belakang dia sampai gurun? Oh, santai bang. Bang, santai tengah bang. Aku tak mau potong kiri bang. Aduh, jangan bagi ruang kiri banyak sangat kat aku ni. Satu lagi guys, jangan potong kiri. Jangan potong kiri. Macam mana pun hampa nak laju, hampa jangan potong kiri. Aku abang lah. Terutamanya budak-budak lah. Budak-budak yang baru nak out ni, yang baru dapat motor. Sama lah, orang tua pun sama lah. Jangan potong kiri tu. Dia pun santai kat ni. Oh, dia duduk tengah. Aduh. Dia tak faham. Nak hujan lagi. Macam mana nak hujan? Kita tengok apa tu, Gulung Jerai. Hamba nampak tadi Gulung Jerai. Sana Gulung Jerai. Boleh lagi 10 kilo lah. Okay, turun lagi 10 kilo. Aku terpaksa nak kena guna tak ada chance langsung ni nak potong dia ni. Baru kita bagi dia pilu. Aku tutup dulu, nanti aku sambung.
Awak tu potong aku lagi guys. Aduh, dia ada lagi. Aku ingat nak tinggal SP lah. Okay, aku nak check sama ada aku punya GoPro record ke tak. Aduh, markah tadi tu, yang vario tadi tu, dia potong aku lagi. Dia nak balik mana? Dia stuck apa? Okay, aku punya GoPro record lah. So kita ada mungkin lagi dalam 5 kilo lagi guys, nak sampai gurun. Masalah dengan rentua ni, rentua depan ni. Saya santai sangat, duduk tengah-tengah. Wah, depan sikit lagi lah, ada fly batu simpang. Mungkin aku boleh potong dekat situ lah. Oh, santai oi, bola pak. 2 biji ada bah, 2 biji ada bah. Kalau hampa nak break in motor kan, hampa buat macam ni je pun boleh. Hampa pergi ambil kat mana motor tu kan, dekat KL ke, dekat Johor ke, mana balik rumah. Break in dia tak perlu laju pun. Okey, aku boleh potong ni kawasan ni. Adik. Yes. Yes. Aku potong. Yeay. Let's go. Kita tinggal awak tadi. Betul-betul tak santai ni dia ni. Dia dah hilang tu hei. Dah hujan lah hari ni. Apa dia masih ada kat situ. Aku still lagi guna lorong kecemasan lah ni. Back to the position. Okay. Okay guys, jangan keluar guys, jangan keluar guys, jangan keluar. Ya, okay. Aku masih lagi stay dalam cabaran lah. Nampak jangan rasa aku dah terkeluar garisan guys. Walaupun aku off tadi, aku tak potong mana-mana kenderaan pun. Ada beberapa biji motor je yang aku potong. Tu pun aku potong dalam keadaan aku masih lagi dalam lorong kecemasan. Oh, hari ni nak balik harus start lah. Okay guys, kita bakal sampai lagi 500 meter untuk ke garisan penamat cabaran yang pertama aku. Mungkin dalam 20 kilo macam tu lah. Ok, nampaknya dia pun sama ikut aku, tapi dia melanggar
aku punya cabaran lah. Dia keluar pada line tadi kan. Guys, 3, 2, 1, 0. Ya, bedu. Sampai aku di gurun. Alhamdulillah, kita masih lagi, ataupun aku kekalkan aku punya cabaran aku yang pertama. Tapi kita kena buh minyak dulu lah. Aku akan buh minyak dekat Shell tu kot. Sebab kita akan lepak. Kau nak ikut awak ni buh minyak? Aku rasa Shell masih tak payah lah ikut dia weh. Barang baru kalau yang beg tak apa kot. Mana layan awak baru. Masalah dia. Ni macam kena ni. Macam kena ni. Tujuh. Ni buku macam kena ni. Okay, semua nak. Semua macam kena ni. Okay guys, masih lagi dalam. Banyak depan abang. Dari sini ya. Banyak cash. 15 boleh? 15. Ha. Okey ya. Saya minyak aku nak buka colour apa ni? Minyak colour apa? Tadi 8. Ha? Cat saya dia. Dua nampak. Ni yang kilat lagi lah. Dia satu yang lama tak bawa. Lepas tu saya duk apa tu letak wax lah. Dia 9 tahun dah motor ni. 9 tahun dah. Hai. Sangit dia mau apa ni? Boleh lepas. Apa? Biar. Okey, clear. Uish. Okey, kita akan ambil parking depan tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Awak je nampak lain lah Shell ni. Mungkin dia terbang pokok kot. Dia terbang pokok kot no? Ni jadi clear sini tau. Oh, lepas pintu situ lah. Nak hujan weh. Ok, aku dah sampai dah. Nanti aku akan sambung balik. Kita tengok lah. Ok, ada